Jual atau pajak, yang mana lebih baik? Okey, ramai yang ragu-ragu patut jual saja emas ni atau pajak untuk dapatkan duit. Jom tonton video ini sampai habis. Secara idealnya, penyimpan emas tegar tak jual emas mereka kecuali dalam 3 situasi. Pertama, untuk ditukarkan kepada aset yang lebih baik, sebagai contoh anda nak beli rumah ataupun tanah. Kedua, sudah capai matlamat simpanan. Contohnya matlamat untuk tunaikan umrah ataupun haji dan sebagainya. Dan ketiga, ada hal kecemasan sedangkan dana kecemasannya sudah habis. Bermaksud, dana kecemasan tunai telah pun habis digunakan. Selain daripada 3 situasi ini, penyimpan emas tegar akan pajak emas mereka kalau perlukan tunai segera. Dan akan tebus semula secepat mungkin dalam masa 6 ke 12 bulan. Sekiranya anda tidak mampu menebus emas tersebut dalam masa 6 ke 12 bulan, pilihan terbaik ialah jual saja emas tersebut. Jadi sekarang dah tahu adakah patut jual atau pajak saja emas bila nak pakai duit? Semoga bermanfaat. Untuk dapatkan ilmu emas dan kewangan pada masa depan, boleh follow Rapat Rapat.